Sungai Koyan 2 homestay untuk dia orang berehat dulu, mandi-mandi dulu, melega-lega kat urat dulu sebelum ke Padang lagi setengah jam. Kopi. Kopi apa? Kopi rezeki. Dolar, ikut dolar lah. Mana lah. Hijau lagi. Hei, lah kelima. Gobi. Lah terlih kick dah saya. Kapan apa? Play for the love. Yeah. Sekarang kita berada di Peda Sungai Koyan bagi program pasukan pilihan Pahang akan menentang pasukan STW sebagai tuan rumah pada petang ni. Okey, apa-apa pun kita tetap Hogoh Pahang Hogoh. Faham per STW. Bye. Okey daripada STW. STW cakap cakap pandai sangat tadi. STW. Kejiu. Bawa memang ini je. Sebab STW. Masuk YouTube ni. STW. Saya mewakili STW. Lawan tetap lawan. Baju yang kita jual hari ini dari Creso, baju pilihan Pahang yang telah terjual 1000 helai sebelum ni. Hari ni kita menjual di Sungai Koyan. Sambutan Koyan memang gila punya. Dah terjual 20, duduk 2 minit dah jual 20 helai. Baju kain sejuk, full sublimation, Pahang first ala-ala downhill. Inspirasi daripada tahun 1996 kan? What? Bro, what are you talking about, man? Tujuh. Dimarah oleh abang-abang legend kita di situ. So kita punya penaja siapa? Kopi Atok lagi. Kopi Atok. Platform cafe. Reso brand baju. Lima Mifi, Jelly, Cat, Afiq Kamal, kiri Gopi, kanan Aware, atas Elek Hafiz Salam. Okey. Siap. Elek tak disiplin. Elek akan aku drop next game. Tapi tak disiplin pun bagi main lagi tu. Betul Elek ni. Gampang tu. Siapa nama dia? Ji, dia tak tahu nama Ji. My name is Fauzi Roslan. Oi, serius lah ni Fauzi Roslan. Ayolah. Ya sekolah macam ni. Kalau ni. Bola ke dalam kawasan penalti. Faizal! Gol penyamaan. Zainal Fauzi Roslan. Ini besar. Udah, tarik. Tarik ni. Nama tinggi dia. Confirm malam ni mimpi dek, confirm malam ni mimpi. Oh, kenapa je saya tapi tak pernah tengok muka? Saya tak macam sangat. Okay, hari ni saya datang ke Lipis. Nak lagu yang boleh? Boleh. Ni apa punya? Macam ni. Korea. Siapa tu? Apa nama dia? Aziz dan Sarudin. Dia buat gol macam ni. Dah, goyang sikit dah. Awak kami. Boleh lah ni, kami boleh lah. Same hair, no same color. Nak ambil gambar? Okey. Tu sampai dah. Macam mana perasaan? Siapa jumpa Elek? Wati. Puas? Wah. Ni saya paling mahal. Ni tahu apa? Mana? Oh, ni legend paling lama. Tak kenal? Apa?
Saya tahu sampai jadi coach lah. Ambil kipas ni. Okey. Masih ke? Sama. Tak tegak. Ni Ahmad Syarudin Rusdi. Dah dengar? Pernah ni. Familiar. Lama. Lahir tahun bila? Ha? 2013. 2012. Ah, 2012. Dah kita dah coach lah. Okey, sama. Oh, hari ni kita bawakan kawan-kawan kita daripada pilihan Pahang ni ke Jelai, ke Sungai Koyan ni. Kerana kita dengar STW ni, pasukan STW ni merupakan johan Liga Lipih baru-baru ni. Jadi kita nak try lah setakat mana kehebatan mereka. Jadi saksikan perlawanan yang hebat. Jadi dia boleh beat tak Access Pahang ni? Saya rasa boleh kot. You serious? Lapo. Makan kaipak Sungai Koyan dengan popiah sirih Sungai Koyan. Mantap. Tanya lagi siapa yang paling perform. Tak payah jawab, semua orang tahu lagi. Tapi api ramai tak boleh. Patut ambil kisah selalu kalah. Hantaran bola tak sampai. Mantap jam. Mantap. Pilihan! Pahang! Awak nama banyak ya. Pilihan Pahang 4, STW Jelai 3. Pahang masih power lagi. InsyaAllah tahun depan kita main Liga Super lagi. Okey? Thank you semua penyokong-penyokong yang ada pada petang ni. Ogoh Pahang, ogoh. Kawan budak Pekan. Bye-bye.